Kemalangan tragik yang meragut nyawa anggota Pasukan Simpanan Persekutuan FRU Unit 5 di Jalan Sungai Lampam, Teluk Intan, pagi tadi menyentap hati rakyat Malaysia apabila video terakhir mangsa tular di media sosial. Allahyarham Konstabel Akmal Wafi Anwar sempat memuat naik video suasana di dalam truk yang dinaiki bersama rakan seperjuangan sebelum kejadian menyayat hati itu berlaku. Ada yang sempat senyum ke arah kamera, macam tahu itu tugas terakhir, kata netizen yang menonton video tersebut. Senyuman terakhir dan misi yang tak sempat selesai. Rakaman itu memperlihatkan anggota FRU berborak dan ketawa kecil dalam perjalanan ke Teluk Intan. Salah satu status turut menunjukkan Allahyarham berada di Menara Condong Teluk Intan, dipercayai bertugas sempena perayaan Hari Wesak. Difahamkan, kebanyakan mangsa maut menaiki truk yang sama bersama Akmal Wafi.